Inilah Quran nak membetulkan cara kita berfikir. Kenapa kita susah nak betulkan? Kan Allah kata yang berjaya tadi siapa? Pertama, sucikan hati dulu. Hati kita kotor, hati kita banyak cinta dunia. Tiba-tiba kita nak praktiskan kaedah yang Allah bagi, formula, tak boleh lah. Kena step by step. Betulkan akidah dulu. Kadang-kadang akidah kita, kalau aku tak bekerja, tak boleh makan. Betul tak? Itu fahaman yang betul ke salah? Kalau tak bekerja, tak boleh makan. Betul ke salah? Betul. Salah. Yang betul? Okey. Semula. Bagi clear. Ada sebagian orang, dia kata kalau tak bekerja, tak boleh makan. Kan? Betul ke salah pemikiran tu? Dalam Quran. Dia tak berani jawab. Dia sandar pada Al-Quran. Dalam Quran kata, ikut Quran ke tak? Dia tengok, bila kita habis sekolah, sebenarnya kita masuk sekolah tu sebenarnya nak cari makan. Betul tak? Semua yang masuk sekolah nak cari makan. Bukan nak pandai pun. Sebab tu ramai tak yang habis sekolah jadi jahat. Pangkat lagi besar, gaji lagi besar, tamak lagi. Betul tak? Itu yang habis sekolah ke tak habis sekolah? Dia kalau tak habis sekolah mungkin tak rasuah banyak. Sebab tak ada CJ. Tak ada CJ, tak ada pangkat. Bila tak ada pangkat, susah nak rasuah. Betul tak? Jadi biasanya yang pergi sekolah tu nak cari makan. Itu fahaman dah salah lagi dah. Fahaman yang salah daripada awal lagi. Pergi sekolah sebab nak cari rezeki. Allah kata apa? Yang bagi rezeki sebab apa? Siapa yang bagi rezeki?